Mana ada kursi kat sini ni? Mengganggu je aku nak sujud. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Ji, siapa yang ambil kursi ni? Haji okey ke? Tak apalah, saya okey. Alhamdulillah, saya reda je lah. Haji, Allah. Nak tanya Ji, Haji solat atas kursi ni memang hanya untuk rokok dan sujud sahaja ke ataupun memang daripada awal solat lagi solat atas kursi? Saya solat atas kerusi ni hanya untuk rokok dan sujud je. Oh ya ke? Kalau hanya ketika rukuk dan sujud sahaja baru nak solat di atas kerusi, maka kedudukan kerusi haji itu dah betul. Maknanya kaki depan kerusi hendaklah berada di garisan saf. Namun seeloknya kalau nak solat macam tu, kerusi itu mestilah diletakkan di hujung saf ataupun boleh juga letak di bahagian tiang di belakang saf supaya tidak mengganggu jemaah di belakang. Manakala kalau seseorang itu memang daripada awal hingga akhir solat tu duduk atas kerusi, maka kedudukan kerusi yang betul ialah kaki belakang kerusi berada di garisan saf. Itulah cara yang betul. Tak apa Ji, kita cari balik siapa yang ambil kursi haji itu. Tak apa, saya tahu siapa yang buat tu. Tunggu sekejap. Uish, biar betul. Siap kau. Bang, dah lupa infak. 500,000 pun tak apa. Tekan link ni baju.